Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di luar sidang kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang kemuncak berkaitan di Ibu Negara pada Ahad. Kedua-dua pemimpin menghadiri pertemuan tersebut selepas menyaksikan majlis menandatangani perjanjian damai antara Thailand dan Kemboja di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Datuk Seri Anwar berkata pertemuan ini memperkukuh hubungan diplomatik yang telah terjalin sejak tahun 1957 sambil membuka ruang baharu bagi memperdalam kerjasama dalam bidang perdagangan, pelaburan, tenaga, pendidikan, pertahanan serta teknologi digital dan kecerdasan buatan. Beliau menzahirkan penghargaan atas sokongan berterusan Amerika Syarikat dalam memperkukuh hubungan dua hala ke tahap Comprehensive Strategic Partnership serta dalam menjayakan pelbagai inisiatif serantau termasuk usaha memperkukuh keamanan dan kestabilan di Asia Tenggara. Perdana Menteri turut menegaskan komitmen Malaysia terhadap pelaksanaan Pelan Damai Gaza termasuk memastikan laluan bantuan kemanusiaan tidak dihalang dan proses pembinaan semula wilayah itu dapat dilaksanakan segera. Kedua-dua pihak juga menandatangani Framework Agreement on Reciprocal Trade (ART) dan Memorandum of Understanding on Critical Minerals sebagai langkah strategik memperkukuh keterjaminan rantaian bekalan serta manfaat bersama antara kedua-dua negara.